Berapa lama sebenarnya anda nak buat simpanan emas? Setahun, 2 tahun atau 10 tahun baru rasa hasil dia. Ramai orang nak mula tapi tak jelas jenis emas apa yang betul untuk disimpan. Kalau tujuan adalah simpanan, pilih emas paling tinggi keturunannya iaitu emas 999.9. Biasanya dalam bentuk gold bar atau dinar. Emas perhiasan 916 seperti cincin atau rantai memang cantik dipakai tapi kos upahnya tinggi. Bila jual semula, nilai upah itu tak dikira. Dalam jangka pendek, harga emas memang turun naik tapi sejarah-sejarah jangka panjang, emas menunjukkan peningkatan purata sekitar 8 hingga 10% setahun. Sebab tu simpanan emas lebih sesuai untuk matlamat 2 tahun ke atas. Bukan beli hari ini, jual 3 bulan lagi. Kalau dah faham konsep ni, barulah simpan dengan strategi, bukan ikut emosi. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas GIP Public Gold. Percuma sahaja rujuk video atau klik link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas tenggokan.